Apa itu freelancer? Okey, freelancer adalah mereka yang bekerja secara bebas dan tidak terikat dengan waktu bekerja. Kalau sebelum ni kita terikat waktu bekerja Isnin sampai Jumaat pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. Tapi freelancer tak. Freelancer ni dia terpulang dekat diri dia asalkan kerja dia siap. Tetapi downside dia adalah freelancer ni dikira bekerja sendiri. Kalau you ada klien, you ada income. Kalau you tak ada klien, you tak ada income. Kalau you ada klien tapi klien tak bayar pun, you tak ada income. Sebab apa? Sebab freelancer ni you kena jaga cash flow betul-betul. Dalam video sebelum ni saya dah explain dah tentang pengalaman saya kan, tunggu payment daripada klien saya yang besar-besar ni. Jadi macam mana elakkan daripada klien tak bayar, boleh tengok dekat video tu sebelum ni. Okey, tapi sekarang untuk video ni kita ceritakan apakah itu freelancer. Okey, freelancer ialah mereka yang bekerja waktu bebas dan mereka dia tak ada caruman KWSP daripada majikan, mereka tak ada sok-sok daripada majikan. Dan disebabkan itulah you kena mencarum sendiri. Sekarang ni pun KWSP dia dah buat dah, you boleh carum sendiri, sok-sok pun you boleh carum sendiri dan digalakkan untuk you mencarum dalam sok-sok terutamanya. Sebab apa? Sebab just in case kalau ada apa-apa benda yang berlaku, dan terutamanya kepada mereka yang tak ada insurans sendiri, you patut mencarum dalam sok-sok. Okey, untuk sok-sok saya akan ceritakan untuk the next video yang akan datang.